Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua sihat selalu. Baik murid-murid, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar cara menulis ulasan berdasarkan bahan grafik. Baik, tema yang kita ambil pada hari ini ialah ekonomi mapan negara makmur. Baik murid-murid, standard kandungannya ialah 2.2 iaitu membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Baik murid-murid, seterusnya standard pembelajaran 2.2.3 membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik. Jadi apabila kita belajar mestilah mempunyai objektif. Kita akan dapat apa pada hari ini? Baik, pada akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama membaca bahan grafik dengan betul, memahami makna keseluruhan dan konteks bahan grafik tersebut, dan yang ketiga kamu mampu membuat ulasan yang menggambarkan kefahaman terhadap mesej grafik tersebut. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, okey, semua boleh tengok apakah yang cikgu tunjukkan sekarang? Okey, siapa boleh jawab? Okey, Tanya, Afiq, kamu pandai. Inilah gambar apa? Gambar tentang bahan kitar semula yang terdiri daripada itu apa tu? Gambar apa tu yang sebelah tu? Yang tu ialah bekas telur. Ya, betul. Apa yang dibuatnya? Boleh dibuat bekas kotak pensel, okey, bekas basuh bunga dan sebagainya. Okey, pandai. Baik. Jadi cikgu akan tanya soalan ni, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Baik, soalan yang pertama, senaraikan bahan-bahan yang termasuk dalam kategori barangan dalam gambar yang dipaparkan. Okey, silakan. Baik, Tanya, bijak. Baik, yang kedua, apakah yang dapat dihasilkan daripada bahan-bahan tersebut? Bagus. Bijak sangat. Baik, yang ketiga, adakah barang-barang tersebut boleh dijual? Baik, Tanya. Okey. Baik, semua pandai bila menjawab soalan. Jadi kita akan sambung untuk sesi pembelajaran seterusnya. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.